hari ini kita ke rumah seni Keluang. Oh, terima kasih. Macam mana nak Tuangkan. Harry Potter. Seperti yang anda lihat, bukan sekadar seni-seninya sahaja yang kita boleh nikmati, akan tetapi interaksi kita dengan para pereka seni di sini juga amat menghiburkan. Siapa nama dek? Zul. Cik Zul, terima kasih banyak. Nanti saya masuk YouTube saya. Okey. Okey, baiklah, sekarang saya kongsikan gambar-gambar yang telah diambil oleh para pereka seni mereka itu sendiri. Saya akan sekarang kongsikan apakah surprise itu, iaitu apabila kita gunakan aplikasi AI, kita boleh buatkan gambar-gambar tersebut agar ianya bergerak seperti ini. Menakjubkan bukan?